Kami sama. Hai. Terima kasih, Cikgu. Bahagian 1. Santi nak tengok. Tengok. Ihsan, bangun Ihsan. Cikgu datang. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Semua duduk. Murid-murid, ada sesuatu yang cikgu nak katakan. Apa dia? Hei, shh. Mulai minggu depan, kamu akan dapat cikgu baru. Oh. Cikgu baru? Ya, betul. Siapa itu? Diam semua bawa bertenang. Dengar sini. Cikgu nak sambung belajar di Kuala Lumpur. Cikgu dah jadi cikgu pun. Nak kena belajar lagi. Cikgu kan dah pandai. Tak payahlah belajar. Betul. Jauh pula tu. 2, 3 cabut gigi. Cikgu tak sayang kita lagi. Cikgu ni. Bukan cikgu tak sayang. Cikgu nak sambung belajar untuk menambah ilmu. Cikgu belajar sekolah mana? Bukan sekolah, tapi universiti. Saya tahu. Menara. Gajah! Apa ni, Ihsan? Salah. Betul lah. Murid-murid tak ingat ke nasihat Tun hari tu? Silalah masuk. Tun. Kosong. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Murid-murid, inilah Tun Dr. Siti Asmah. Kenal tak? Selamat pagi, Tun. Selamat pagi anak-anak semua. Ceria betul pagi ini. Tu nak tanya, apa cita-cita kamu semua? Tun, cita-cita saya nak jadi chef. Don, saya mau jadi wartawan. Usahawan yang berjaya. Saya mau jadi cikgu. Saya nak jadi juru animasi. Murid-murid, Tun lagi suka kalau kamu semua panggil dia Tok. Tu, kita orang nak jadi angkasawan. Bagus. Kalau nak capai cita-cita tu semua, kita kenalah belajar bersungguh-sungguh hingga ke Menara Gading. Menara Gading? Gading gajah ke? Tak, maksudnya hingga ke universiti. Jadi, masa belajar, kena ada disiplin. Dengar cakap cikgu. Baik. Dengar tu, Mak Leo. Bila dah berjaya nanti, kita jangan lupa berterima kasih kepada ibu bapa dan guru yang dah mengajar kita. Sebab tanpa mereka, tak mungkin kita akan berjaya, kan? Betul. Faham semua? Terima kasih, Tok. Sama-sama. Tun, mari. Tok nak balik lah. Nak balik. Tok, nak salam? Boleh. Nak cium pun boleh. Jom. Cepat. Tok, saya nak juga, Tok. Nak juga. Tok, Saya pun mau salam. Saya, Tok. Terima kasih, Tok. Tepi. Kamu nak menjadi orang, Tok. Santi, ambil gambar banyak-banyak. Tok datang lagi lah nanti.
nak sambung belajar. Nak capai cita-cita. Macam ni lah. Dulu, cikgu memang nak jadi cikgu. Sekarang, cikgu nak jadi cikgu besar. Cikgu besar? Senang je. Makan banyak-banyak. Tak payah belajar. Cikgu? Ish, jangan cakap macam tu. Tak baik. Kau lah ni busy. Nasib baik. Ih, Takut. Cikgu, bahagian dua. Dulu semalam, jalan sama cowok gue, terpura deh. Berani-beraninya mengaku jadian sama Doni. Sedangkan Doni semua orang juga udah tahu dia punya gue. Enak aja, gak bisa, ini urusan gue. Hah, pokoknya Doni punya gue. Gak ada, Doni tuh punya gue. Oh, Ya, lapar, pergi makan. bukan. Terpura deh. Dah tu? Pergi mandi. Bukanlah, Upah. Dengarlah. Cikgu Jasmine nak pergi Kuala Lumpur. Biarlah. Alah, Upah ni. Cikgu Jasmine nak pergi belajar. Dia tak nak ajak kita orang dah. Itulah, nakal sangat. Cikgu pun lari. Lepas ni dapat cikgu garang, padan muka. Apalah, Kak. Orang tengah sedih ni. Upah tak sedih ke? Kenapa mesti sedih? Kan cikgu nak pergi belajar? Baguslah tu. Upah tak faham lah. Kita orang sayang Cikgu Jasmine. Dia baik. Dia ajak kita sampai pandai. Tak pernah marah. Bukan macam akak. Asyik-asyik marah. Macam serigala. Nanti dia tak ada, tak seronok. Macam mana ni, Upah? Tak nak pergi sekolah lah. Tak nak. Hai, jangan macam tu. Kita kalau betul sayangkan cikgu, tunjuklah yang kita hargai dia. Berterima kasih pada dia. Macam mana, Upah? Buatlah sesuatu. Pakat-pakat dengan kawan. Sedih aja tak guna. Akak pun pernah buat dulu masa cikgu akak pindah. Ya ke? Akak buat apa? Akak dengan kawan-kawan buat jamuan. Semua orang bawa makanan. Tapi esoknya semua sakit perut. Mesti makanan akak. Ipin, kita nak bawa apa? Didi aku kata tak payah bawa apa-apa. Salam je. Lepas tu cakap selamat berjaya. Dah. Sama macam bapa saya. Dia cakap cikgu selalu tukar-tukar juga. 2, 3 cikgu pergi. 4, 5 cikgu baru ganti. Mak aku kata, bawa je ayam goreng kat sekolah. Makan ramai-ramai. Kan senang. Wah, betul tu Main. Mesti cikgu suka. Tapi aku nak jual. RM2. Apalah Mail, tak nak belilah. Takutnya Maya. Biasalah, aku jual. Tapi kan Opah kita kata, kalau sayang cikgu, kena buat sesuatu. Betul. Betul kata Opah. Kita bahagialah. Saya suka. Kenapa kau nangis, Icat? Aku sayang sangat Cikgu Jasmine. Dia lah yang ajak aku sama aku pandai baca. Aku sedih dia nak pergi. Tapi Icat, jangan sedih. Kita buat hadiah cikgu sama-sama Nanti cikgu akan ingat kau sampai bila-bila. Mari kita buat. Bolehlah. Mana dia orang ni? Upin, Ipin. Letak sini. Oh, hadiah cikgu. Jat. Tengok. Cantik Cantik kan? Baru cantik. Saya suka.
Bila mau bagi? Jasmine, cuba duduk. Simpan. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Betul juga. Murid-murid, keluarkan buku matematik. Kita habiskan kerja semalam. Cikgu, janganlah pergi. Betul. Cikgu sayang kita kan? Tak payah pergi. Tak nak cikgu baru. Tak kenal. Hai, tak kenal maka tak cinta. Ingat tak hari pertama kamu masuk sekolah? Masa tu pun kamu tak kenal cikgu kan? Opah pergi dulu ya. Nanti balik dengan Kak Ros. Apa? Belajar rajin-rajin. Baik, Opa. Okey, Mama. Bye-bye. Wah, muka sama lah. Bahagian 3. Mestilah kita orang kembar. Betul? Nama saya Uping. Betul. Ini adik saya Iping. Betul. Ayah, banyak susah oh. Macam mana mau kenal? Oh, nama saya Mimi. Hai Mimi. Baiklah, diminta semua ibu bapa keluar ya. Kelas dah nak mula ni. Murid-murid, mari duduk sini dengan kawan-kawan. Daddy, tak nak sekolah. Nak balik rumah. Takut cikgu. Ni siapa? Ihsan. Oh, Ehsan. Marilah duduk dengan kawan-kawan. Ehsan kan berani? Pergilah. Jom. Daddy. Duduk. Selamat pagi. Selamat datang murid-murid. Nama Cikgu Jasmine. Hari ni, Cikgu nak kamu semua tulis nama atas kad ni. Boleh? Boleh, cikgu. Wah, cantiknya Mimi buat. Terima kasih, cikgu. Tulis betul-betul ya. Bukanlah, kanak-kanak aja. Upin, Ipin. Bagus. Pandai murid-murid cikgu. Dah siap semua? Dah, cikgu. Yang lain? Belum tahu tulis? Belum. Tak apa. Mari cikgu tolong. Kita mula dari sini, Siapa nama kamu? Nama saya Jarjit Singh. Jarjit. Cikgu! Basah! Kenapa tu?
Ha, mari ikut cikgu. Ha, jom. Ada. Cikgu ingat lagi. Cikgu, ni dari kami semua. Nah, pekatlah. Cantik tak? Cikgu suka. Kita orang buat ramai-ramai. Terima kasih murid-murid. Cikgu harap kamu semua belajar rajin-rajin sampai berjaya. Sampai ke universiti. Nanti cikgu rasa bangga. Sebab apa? Sebab yang berjaya semua murid-murid cikgu. Bangun! Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Dah lama cikgu ajar kita. Cikgu jangan lupa kita orang tau. Ijat? Ijat, jangan nangis. Nanti Ijat mesti jadi lelaki pandai, ya? Terima kasih, cikgu. Saya takkan lupakan cikgu. Siapa cikgu baru kita Tak tahu? Oi, senyap, duduk. Alamak, ambillah keputusan. Bangun! Selamat cikgu pagi besar. Selamat pagi, cikgu besar. Duduk. Keluarkan buku matematik. Buat muka surat 10. Sekarang! Satu, dua, tiga. Siapa tu? Murid-murid, ini Cikgu Melati. Cikgu baru kamu. Selamat pagi semua. Terima kasih, cikgu.